Kita menepati janji. Kita menepati janji untuk rekod lagi satu. Kan kita kata kita tak tahu. Kita tak tahu nasib. Kita tak tahu nasib podcast ni macam mana. Tapi Alhamdulillah, mungkin kerana cahaya Ramadan, kita berjaya istiqamah. Itulah. Cahaya. Tapi diorang tak sponsor. Kita boleh sebut ke? Nanti kita blip kan? Itulah. Tak boleh sebut sebab tak sponsor. Lain kali sponsor lah. Kalau sponsor baru kita orang boleh sebut kita orang ada kat mana. Kita ada banyak topik-topik berbangkit berkenaan dengan bulan puasa dan juga bulan raya. Inilah yang kita panggil we have receipts. Yes. Nampak ni ada tab semua ni kan. Receipts. Jadi topik berbangkit kita akan bermula dengan, kalau puasa kita mula dengan apa? Kita mula dengan sahur. Apa isu berbangkit sahur kali ni? Macam biasalah kot. Oat ataupun versus oat versus non-oat. Oat atau tidak oat ketika sahur. To oat or not to oat? Yes. To oat or not to oat. Apa isu dia? Kali ni dia agak ekstrim sikit lah. First kali yang nampak kan? Ingat sahur ni. Bukan. Sahur 3 biji telur. Tak kira kau nak buat apa, tapi 3 biji telur. Lain tak payah. Ada gist of it lah. So basically kau tak payah makan nasi ke roti ke tak payah. Dia tak payah ke tak bagi? Tak bagi sebenarnya. Sebab dia nak ingat dia kalau dia kata kalau boleh sahur ni dengan telur lah, mungkin dia macam tak payah. Tapi sebab dia dah instruct tu tak bagi lah. Kenapa kena 3 biji telur juga? Itu protein. Which is faham. Betul lah, ayam protein pun ada protein, ikan pun ada protein. Tak tahu itu. Okey, sebab mudah. Telur mungkin mudah lah. You nak buat bake ke easy over easy ke apa, omelet pula. Ada masa Benedict. Wow. Poached. Yes. Poached. Janji 3 biji telur. Okay. It will last you. To each his own. Ni siapa yang bagi cadangan ni? Jim Bro ke? Tak, dia ada orang lain yang saya pun tak nak sebut bagi ni. So dia bukan Jim Bro. Bukan. Selalunya macam Jim Bro yang tidak memberikan telur. Seperti siblings divided by hate, united by more hate. Kali ini Jim Bro juga macam Aku suka prinsip ni. Jim Bro pun macam okey je. Jim Bro okey je. Kau nak makan apa kau makan lah. It works for you. Okay. So dia macam chill lah kali ni. So sebelum ni pun agak chill. Sebelum ni pun ada perdebatan dia. Kalau you biasa dengar adalah macam kau kena makan oat kalau kau nak kenyang lama lah. But apparently Salah. Oh ni makanan kuda babe. I pernah dengar dia bukan kuda tau. Dia cakap oat ni kau bagi ayam makan. Ya dia macam dia kata macam dia macam samakan dengan dedak lah. Macam tu lah. Itu satu lah. Itu ya juga. Lepas tu food for peasants. Jadi tak dibenarkan lah makan oat ni. Makanan salah. Polis jangan bergerak. Makanan salah terus. Food for peasants. Banyak lagi benda boleh makan. Ya betul. Oat bukan mahal ke? Help me, I'm poor. Kenapa dia dikata makanan untuk peasants? Oat bukan mahal ke? Mungkin peasant dia dah lain pemahaman dengan kita. Kita tak tahu. Habis siapa yang nak dimakan masa sahur? Tak tahu. Bukan sepatutnya masing-masing apa sahaja yang nak dimakan masa sahur, makanlah. Macam tu. Dia bergaduh tentang insulin resistance. Kita faham lah kalau macam you have macam diabetes or you have borderline diabetes, macam adalah certain food yang lebih digalakkan untuk you makan, lebih digalakkan untuk menahan puasa tu menggunakan makanan itu, faham. Tapi kalau macam setiap orang ni berbeza, dia punya ketahanan perut dia, condition dia berbeza-beza. Kena orang yang gastrik dia kena makan ini, kena orang yang ada diabetes dia kena makan ini, kena orang yang lebih perlukan protein kena makan ini. Tak, dia kata tak boleh makan oat ni, nanti kena GERD. Jangan Din, aku bilang jangan. Mana boleh jadi jangan kata kau. Kalau kita nak bercakap tentang nutrisi, kita kena merujuk kepada nutritionist. Yelah. Kalau kita nak bercakap tentang kesihatan, kita kena rujuk kepada pakar kesihatan. Macam gitulah. Kalau you rasa itu boleh tahan untuk you, katalah macam you lain orang lain babe. Macam sebab ada setengah orang kan, dia kata dia gastrik. Orang akan recommend macam-macam. Makan ni, minum ni, elakkan gastrik. Tapi perut dia lah. Dia tahu perut dia. Tak ada siapa yang mengetahui perut dia lebih daripada diri dia. Betul. Kalau dia sejenis orang yang macam boleh makan segenggam almond, jalan-jalan.
Ikutlah. Kalau dia boleh makan oat. Macam tu lah. Ikutlah macam certain orang waktu sahur dia makan 2 biji kurma. Okay. Dia tahan. Dia tahan. Ada yang minum air rendaman kurma tu. Boleh juga. Lepas tu dia dah makan kurma pagi tadi. Lepas tu macam tak tahan pukul 2 nanti dia tak sempat lagi 2 kurma. Obviously tak puasa. Dah sejuk. Ini dah jadi cerita lain. Tapi itulah benda-bendanya. Samalah macam air rendaman kurma tu, it didn't make its comeback this year. Last year tidak. Last year it was kurma with butter kan. Alright. Oh betul. I yet to try that. I tak pernah try. Sama macam pada masa tersebut I rasa macam nak try tapi tak tahu apa jadi. Fahamlah kombonya tu. Manis, lepas tu ada masin. Masa tu pun bergaduh juga tu. Siapa kata tak bergaduh? Sebab Because it's butter. Demonizing food. Benda ni memang forever. Butter lah mula-mula demon. Lepas tu butter berlawan dengan margarin. Margarin tak elok. Makanlah butter. Kalau you ingat lah, masa tu I masih kerja corporate kan. Corporate girly kan. Not your Ada buat favourite. video macam a day in the life of corporate girly. Sebab sebab satu hari ada KPI. Kena memenuhi KPI pula. Ada sekali tu. Okay, lunch lah. Tak ada macam where do I eat as a corporate girly? Tak ada. Tak ada. Sebab kita tak Nancy. Tak ada masa tak ada. Memang bukan Z pun. Memang bukan. Dia sikit lagi masuk arkid negara. Apa tadi cerita? Sudah. Corporate girly. Bukan lah. Kita tengah cerita pasal ni demonizing food. Demonizing food. Masa jadi masa dia keluar artikel coffee is bad for you, hypertension, bla 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 bla, which I understand. Kalau dengan krimnya, dengan sugar, dengan sirap-sirap tu lah, I like 3 in 1 ke? Like every single day. Lepas tu esok tu, tak lama lepas tu, next week tu, coffee is good for you. Macam Chili pun pernah kena macam gini juga. Chili is bad for you lah, apa semua. Tiba-tiba minggu depannya macam sebenarnya Chili ni good for you. Macam dia tak menyumbang pada gastrik pun, bla bla bla. Aku macam mudah kata macam ni lah. Everything in moderation. Jangan ambil benda-benda tu lebih-lebih. Berpada-pada lah. Semua benda take in moderation. Apa masalah dia? Like, apparently moderation is bad. Yes, moderation. Moderation is bad? Macam it doesn't work that way. Dia kata, I don't Why does it not work that way? Tak puas hati. Beats me, I don't understand. So macam tak boleh. Dia kata memang tak boleh. Dia kata tak boleh, mana boleh. Tidak faham konsep wasati. Tak tahu. Ya betul. Ni processed food. Kalau gitu nasi pun proses juga. Sebenarnya that's what I was thinking. Roti pun proses juga. Maksudnya dia nak ni lah, dia nak macam real food lah. Apa dia panggil dulu? Paleo diet. Diet di zaman manusia hidup zaman batu. Ya, betul. Okay. Jadi boleh you buat lah, you makan lah. Kau cakap sekarang boleh lah. Nanti tak aku macam kat sini kan, saya ingin memetik kata-kata suami saya yang berasal daripada Kelang. Ketakut. Kau susah ke? Maksudnya kalau orang lain makan apa tak, okey lah, faham lah. Kalau macam bebanan itu, dia macam kalau kau tengok betul-betul makro yang macam bebanan itu kepada kita punya healthcare system akan membebankan healthcare system. Betul lah. Tapi people are taking moderation. Kau pun bawa-bawa lah relax. Kan? Dia tak boleh bawa dia relax. So dia katalah, lepas tu dia berlarutan beberapa hari. Itulah masa aku ambil ni I pass tol every day ataupun selalu. Macam, jap, kau peram lama-lama buat apa? Kejap, tak faham. Dia tak nak pass tol. Stool! Sekarang ni kenapa aku guna pass stool? Aku dah say go pass number 2 motion. Betul lah macam tu kan. Merah lah senang cerita dia. Kau pun high-five sangat. Berak tu bukan kata-kata swear word. Kau boleh sebut. Kita takkan blip kan. Ya. Pas tu lah aku pun. Kenapa? Apa kena mengena dia makan dengan dia pas tol gate? Adakah kerana dia sedang bawa kereta Sambil makan? Tapi bulan puasa kan patut dia tak boleh makan di siang hari. Jap, kalau kita ingat balik dalam masa waktu kita masuk dalam memandu, tak boleh makan masa memandu kan? Tak boleh. Tengok balik. Siapa yang cakap? Dalam peraturan tak boleh lah. Ya ke? Ya. Gula-gula pun tak boleh?
Boleh. Boleh tak ada lah. Ni boleh lah. Tak takkan aku nak makan bihun tu masa aku tengah bawa kereta. Sambil bawa kereta tak boleh makan, tak boleh tengok phone. Ni semua tak boleh. So kita fokus. benda-benda macam tu lah, benda yang berulang-ulang, bergaduh lama-lama ni kenapa? Dunia ni kan luas. Jadi bila kita kata dunia ni luas, makanan-makanan yang available kepada that part of the world pun berbeza-beza. Ni benda yang korang selalu lupa tau. Jadi kalau macam korang nak mengikutkan sangat western diet ke Mediterranean diet ke apa ke, ikutkanlah kepada kawasan korang duduk tu makanan apa yang available yang sihat. Janganlah kerana terlalu nak mengikutkan sangat makanan dekat tempat orang lain tu, mana kau nak cari barang-barang ni semua. Macam tu lah. Exactly lah. Ni macam sama-sama dia orang demonize. Apa nama ni, minyak Kelapa sawit. Minyak kelapa sawit tak elok. Yang eloknya olive oil. Sekali rupa-rupanya bila buat study, elok je minyak kelapa sawit ni. This is just a way untuk macam demonize minyak kelapa sawit sebab they don't have it over there. Dan ekonomi it's not economical for them to get minyak kelapa sawit. Itu sahaja. Itu ada kaitan dengan dia cuba untuk menyerang beberapa rantau lah. Kalau siapa-siapa yang macam kata, yang ni bagus, yang ni tak bagus, korang pun kena do korang punya due research juga. Kenapa dia ni kata tak bagus, kenapa dia ni kata bagus kan. Kadang-kadang macam kadang-kadang kalau macam kita tengok tweet dia kata tak bagus, sekali bawah tu ada affiliate link. Dia jual benda yang kononnya bagus. So kita kena lebih bijak je. Cakap tentang affiliate link ni pun, yang tak ada affiliate link pun, I tak tahulah. Adalah satu gerakan dulu tu, dia kata, ni kau kena buat ni, kau kena buat ni, kau kena buat ni. Tak payah sebut dalam satu Lepas tu dia tak ada. Tak nampak dia jual barang kan. Macam tak, aku nak tunggu ni, aku nak tunggu. Betul. Apa dia buat? Dia jual macam-macam, dia jual produk. Lepas tu dia tapi jual dia soft sell. Ya, tetapi sebelum tu kau dah deny dah kau nak jual apa-apa. So for me yang macam cerita je lah, kau ada barang nak jual. Buat masa sekarang ni kita belum nak menjual apa-apa lagi. Tapi kalau di satu ketika kita memang nak jual barang, kita akan cakap direct je. I mean, hidup ni keras. Hidup ni keras. Jadi itulah yang paling I nampak every year adalah oat versus non-oat. Inilah dia. Personally, I tak boleh makan nasi waktu sahur lah. For some reason, I don't know, dah dekat 10 tahun kot. And then roti for some reason boleh. But the easiest will be telur lah. Tak kira lah apa. You geng telur tadi tu lah. Sadly lah. Itu tak tu I sebenarnya. Kan. Saja nak bagi promotion. Jadi tak perlulah berbalah tentang nak makan sahur apa semua ni, yang mana lagi elok, mana lagi tak elok. Perut kita tak ada siapa yang mengenalinya lebih daripada diri kita sendiri. I don't know lah. Maybe I'm wrong to have this kind of stand. Tapi perut kita ni memang kita je yang kenal. Apa benda yang membuatkan dia gastrik, apa yang membuatkan dia bertahan, apa yang tidak. Jadi so konsep kita adalah listen to our stomach lah. Also, listen to your heart. No, not listen to your heart. Listen to your stomach. All vital organs are important. So itulah untuk sahur. Tak perlulah kita berbalah lagi tentang sahur ni. Makanlah apa benda yang korang rasa korang mampu untuk bertahan sepanjang hari berpuasa. Dan juga apa sahaja yang sesuai dengan poket masing-masing jugalah. Itu pun penting juga. Kau nak menyuruh orang makan itu ini organic only, harga dia mahal gila kan. Tengok juga pada poket orang. Kesian orang, tak pasal-pasal nak kena beli barang-barang yang ni. Makanan lain pun ada juga yang sihat, tak ada masalah. Jadi kita nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Semoga Ramadan ini membawa erti kepada semua. Diberkati ibadahnya. Jadi bolehlah kita pergi Moreh sekarang. Kita boleh pergi Moreh sekarang. Bye. Assalamualaikum. Salam.